Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adawiya Alwan binti Anizam. Hari ini saya akan membawa anda semua untuk teroka kilang Tenusu yang berada di Muazzam Shah. Dan saya sekarang berada di kilang Farm Fresh. Jadi saya akan ceritakan ada apa dekat kilang Farm Fresh di Muazzam Shah ini. Dan di belakang saya merupakan salah satu kilang terbesar Farm Fresh di Muazzam Shah. Seperti yang anda semua tahu, kita punya sumber di Farm Fresh adalah lembu. Jadi, di kilang Farm Fresh ini menjadikan lembu sebagai sumber utama untuk menghasilkan tenusu. Lembu juga dijaga dengan baik, diberi makanan yang sihat dan juga vitamin-vitamin yang melengkapi dan juga mencukupi untuk lembu-lembu menghasilkan susu yang segar dan juga susu yang berkhasiat. Susu-susu yang berada di sini diperah menggunakan teknologi yang moden dan susu yang segar terus dihantar ke Muazzam Shah. Dan di sini mempunyai 2 kilang yang besar dan juga 1 kios Farm Fresh di Muazzam Shah. Dan kini saya berada di salah satu kios Farm Fresh di Muazzam Shah. Farm Fresh juga menghasilkan air susu berperisa seperti air strawberry, air coklat, fresh milk dan juga air kurma. Bukan hanya air sahaja, Farm Fresh juga telah menghasilkan aiskrim dan juga yogurt yang berperisa. Tidak hanya air di dalam botol, Farm Fresh juga telah mengeluarkan air susu di dalam bentuk serbuk. Susu ini pula digalakkan untuk orang dewasa tapi tidak digalakkan untuk kanak-kanak ataupun bayi di bawah usia 12 bulan. Yang ini juga boleh dijadikan sebagai pengganti Milo. Tidak hanya susu serbuk yang mereka jual, mereka juga telah mengeluarkan rendang maman yang boleh dimakan begitu saja ataupun boleh dipanaskan. Selain dari pilihan yang ada, Farm Fresh juga telah menjual daging premium di setiap kios dan juga kilang-kilang yang ada. Susu kanak-kanak juga telah dikeluarkan, yang ini untuk berusia 1 hingga 3 tahun. Pilihan aiskrim juga pelbagai seperti perisa, susu, strawberry dan juga coklat. Ini pula salah satu aiskrim yang paling laris di Farm Fresh. Baiklah, habis sudah perjalanan kita di kilang Farm Fresh hari ini. Semoga anda semua yang melihat video ini juga boleh merasai dan datang sendiri di kilang Farm Fresh ini untuk melihat lembu-lembu di depan mata anda sendiri yang comel-comel ni dan sihat-sihat. Semoga kita berjumpa lagi di tempat seterusnya di lain hari.